الحمد لله القائل له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Bekerja dengan Iman, Berkhidmat dengan Amanah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mimbar ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada seluruh warga pekerja sempena sambutan Hari Pekerja pada tanggal 1 Mei 2025 yang lepas. Ketahuilah bahawa Hari Pekerja ini bukan sekadar satu cuti umum, tetapi suatu bentuk penghormatan terhadap segala usaha, keringat dan pengorbanan insan-insan yang gigih mencari rezeki secara halal. Hari Pekerja juga menjadi simbol kepada perjuangan menuntut hak dan keadilan di tempat kerja, serta dorongan untuk terus menyumbang kepada pembangunan umat dan negara dengan penuh amanah dan integriti. Dalam kesibukan mencari rezeki, seringkali kita lupa bahawa pekerjaan bukan sekadar rutin harian, tetapi medan ujian kepada kejujuran, disiplin dan ketulusan terhadap tugasan yang diamanahkan. Seorang Muslim tidak bekerja hanya untuk menyara hidup, tetapi untuk menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Setiap tanggungjawab yang digalas bukan sahaja sebuah janji yang akan dipersoalkan oleh manusia semata-mata, tetapi kelak turut dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Memerhati. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Islam memuliakan para pekerja sebagai insan yang wajib dilayan dengan ihsan, dijaga hak-haknya serta dipelihara kebajikannya. Hadis yang diriwayatkan daripada Ma'ruf, katanya, aku bertemu dengan Abu Dhar di Ar-Rabadah dan dia mengenakan sepasang pakaian. Begitu juga dengan hambanya. Aku bertanya tentang perbuatannya yang memberi hambanya pakaian yang sama dengannya. Dia menjawab, aku pernah bertengkar dengan seorang lelaki dan mencela dia dengan ibunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Aba Dhar, a'ayyartahu bi ummi, innaka imru'un fika jahiliyah, ikhwanukum khawalukum, ja'alahu Allah tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas, wala tukallifuhum ma yadlimuhum, fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Maksudnya, wahai Abu Dhar, adakah engkau mencela dia dengan ibunya? Sesungguhnya engkau masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah orang yang berkhidmat di bawah kuasa kalian. Sesiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberi makan kepadanya dari apa yang dia makan, dan memberi pakaian kepadanya dari apa yang dia pakai. Janganlah kalian memberinya beban yang tidak mampu ditanggung,
Dan jika kalian memberinya beban yang berat, bantulah mereka. Riwayat Al-Bukhari. Mengambil pengajaran daripada hadis ini, dapatlah kita fahami bahawa Islam mengajarkan supaya para majikan tidak membebankan pekerja di luar kemampuan mereka sehingga menyebabkan mereka tidak mampu melakukan tugas dengan sebaiknya. Namun jika tugasan yang berat itu terpaksa dilaksanakan, berilah bantuan dan sokongan yang sewajarnya agar mereka dapat menyelesaikan tugasan dengan baik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pekerja juga perlu menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh integriti dan tanggungjawab. Sebagai warga pekerja, kita harus sadar bahawa gaji yang diterima bukan sekadar imbuhan dunia, tetapi akan menjadi sumber keberkatan jika diperoleh melalui kejujuran, disiplin dan komitmen yang tulus. Malangnya, masih wujud segelintir warga pekerja yang mengabaikan tanggungjawab ini. Amalan-amalan buruk seperti curi tulang, konten kerja maupun culas dalam menjalankan tugas bukan sahaja boleh mencemarkan imej perkhidmatan, tetapi turut menghargis keberkatan rezeki yang diperoleh. Lebih membimbangkan, menurut laporan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, kesalahan tidak hadir bertugas tanpa sebab munasabah ataupun kerja merupakan punca paling kerap pejabat awam dikenakan tindakan tata tertib sejak tahun 2020 hingga 2022. Laporan ini memberi isyarat jelas bahawa kesedaran terhadap amanah kerja masih perlu diperkukuhkan. Justru, marilah kita sama-sama memperbaiki sikap dan etika kerja, kerana rezeki yang berkat datang bersama usaha yang jujur dan tanggungjawab yang ditunaikan dengan ikhlas. Hadirin Jumaat yang berbahagia, kehidupan seorang pekerja Muslim tidak terpisah daripada tuntutan agama. Segala tindak tanduk dan amal perbuatannya mestilah tunduk kepada hukum dan panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi wajib dijelmakan dalam setiap aspek pekerjaan seharian. Perlu kita sedar bahawa sebagai warga pekerja, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba dunia, bukan hamba majikan, dan bukan pula hamba kepada gaji atau habuan semata-mata. Kita juga bekerja bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, tetapi untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan dan Maha mengetahui apa yang kita perlukan. Oleh itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan ditumpukan segala usaha dan pengharapan. Tiada pekerjaan yang sepatutnya dilakukan melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tiada kuasa yang mampu meluaskan atau menyempitkan rezeki melainkan Dia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 12 yang telah dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, miliknya jualah anak kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dia memewahkan rezeki dan menyempitkan bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedarlah bahawa iman dan tauhid merupakan asas utama dalam pembentukan akhlak mulia dan sahsiah diri yang beretika. Daripada akar iman yang kukuh akan lahirnya pekerja yang jujur, amanah, sabar, syukur dan ikhlas. Dengan ikatan tauhid yang teguh, lahirnya pekerja yang sentiasa ingin bertaubat, bertawakal serta redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bersama usaha yang telah dilakukan. Sebaliknya, tanpa iman dan tauhid yang teguh, hati akan mudah dikuasai sifat-sifat yang merosakkan seperti hasad, dengki, dendam, tamak, bakhil, cinta dunia, gila jawatan dan lain-lain. Apabila hati telah dijangkiti sifat-sifat seperti ini, maka lahirlah pekerja yang tidak takut kepada Allah, yang sanggup menipu
dan membuat penyelewengan sehingga menyebabkan ketirisan, memberi dan menerima rasuah, menyalahgunakan kedudukan dan mengkhianati amanah, walaupun mereka tahu tentang hukuman dunia dan azab akhirat. Mengambil potongan dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-nar awla bihi." Maksudnya, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh daging daripada sumber yang haram, melainkan api nerakalah yang lebih layak baginya. Riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini memberi peringatan tegas bahawa setiap rezeki yang kita peroleh daripada sumber yang haram akan memberi kesan buruk, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Bahkan akan menjadi sebab seseorang itu dibakar oleh api neraka. Maka sangat penting untuk kita pastikan bahawa makanan, pendapatan dan segala rezeki kita datang daripada sumber yang halal lagi berkat. Justru itu, marilah kita membina semula kekuatan diri atas dasar iman dan taqwa. Jadilah bekerja yang bukan hanya disenangi oleh orang-orang sekeliling, tetapi juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sempatkanlah dalam diri kita untuk menjadi warga pekerja yang berdedikasi, yang akan menyumbang kepada masyarakat dan memberi nilai tambah kepada pembangunan umat dan negara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berakhir khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk difahami dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, warga bekerja hendaklah menyadari bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal adalah satu bentuk ibadah yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warga bekerja perlu menginsafi bahawa sifat amanah dan jujur serta disiplin dan komitmen adalah tunjang kepada keberkatan rezeki. Yang ketiga, umat Islam perlu meyakini bahawa kekuatan iman dan tauhid menjadikan seseorang pekerja itu sentiasa bersikap amanah, sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, wahai Muhammad, beramallah kamu dengan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat amalan kamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui sesuatu yang ghaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Surah Taubah ayat 105. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان سلام الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد الإسلام وأمير شائب سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله ذلك لك أبي أترهم ويمجك أمانة والكلمة kami akan menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Islam rumah-rumahmu yang aman, persatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah pegangan akidah umat Islam di negeri ini, akidah yang berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala alaihim, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.